Matematik tahun 1 muka surat 13. Aktiviti 3. Soalan 1. Lihat duit shilling sebenar. Tandakan right bagi apa yang dilihat. Soalan A. Ini adalah duit 5 sen. 5 sen adalah yang ini. Bunga raya. Dekat sini ada bunga raya. Betul tak? Jadi jawapannya betul. Warna emas. Ini bukan warna emas, ini warna silver, bukan. Nombor 5 ada, betul. Nombor 5. So, ini adalah jawapannya. Soalan B. Ini adalah duit 50 sen. Duit yang ini. So, bunga ros. Tak, ini bukan bunga ros. Tetapi ini adalah bunga raya. Seperti 5 sen tadi. Bunga raya. Warna emas. Ya, betul, warna emas. Warna emas yang ni. Nombor 50. Ya, betul. Sebab 50 sen. Jadi, ini adalah jawapannya. Soalan kedua. Lihat duit shilling sebenar. Lengkapkan jadual. Ini adalah duit 20 sen. 20 sen adalah yang ini. So, nombor adalah 20. Sebab 20 sen. Bentuknya adalah bulat. BULAT, bulat. Warnanya emas. Yang ini, duit 20 sen warnanya emas. Okey, yang seterusnya, ini adalah duit 10 sen. 10 sen yang ini. So, nombor 10. Sebab 10 sen. Bentuknya adalah bulat. Warnanya adalah perak. Yang ini, warnanya perak. Jadi ini adalah jawapannya. So saya harap anda boleh kenal dengan lebih detail duit shilling Malaysia.